kita semua masih hidup, berdoalah kepada Allah kerap-kerap. Apa tanda Allah nak bagi satu permintaan? Apabila Allah selalu ingatkan lidah dan hati kita untuk berdoa kepada Allah. Siapa yang perasan hari-hari dia ulang satu doa tu setiap hari, bertahun-tahun dia ulang, ketahuilah, kata para ulama, Allah nak bagi permintaan itu. Kalau tiap-tiap hari dia tak pernah lupa untuk minta syurga Firdaus berbelas-belas kali sehari, bergembiralah, ulama kata insya-Allah Allah akan bagi perkara tu. Minta ada syurga hari ni. Daripada pagi kita bangun, siapa yang bangun je, Allah lintaskan di akal dia, ya Allah, bagilah syurga. Dia bangun nak urus anak, nak urus diri dia, nak setrika baju, nak pergi kerja, nak buat makan, nak macam-macam dia fikir. Tapi bila bangun, terus terlintas, tak gosok gigi lagi, tak masuk tandas lagi, Allah lintaskan di fikiran dia, di hati dia, untuk dia berdoa. Itu bagus. Itu tanda Allah nak bagi. Subhanallah.